Ni motor yang kita guna. Oi, sejuk oi. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Hari ini 10 hari bulan Julai. 10 hari bulan Julai. Pukul 8 lebih lah. Aku dengan mem aku ada couple ride lah. Tapi couple ride dalam negara pun pergi Sabah. Dia cerita dia macam mana boleh dia cerita tersalah. Plan ni nak pergi Gunung Kinabalu. Tiket flight dah beli. Sekali slot untuk Kinabalu penuh. Waktu yang hari tiket dah beli, yang orang uruskan tu pun orang kata lambat update lah. Hujan lah. Okey, kita dah sampai di airport Kota Kinabalu. Hujan cong. Lepas hujan. Yelah angkat barang. Ambil upah lah. Naik Grab. Okey, kita dah dapat motor kita. Aduh. 2 kali naik Grab. Ada itulah yang tukang menyewa pun lambat bagi tahu. Aku dah naik Grab, baru dia bagi tahu kena ambil lagi dekat rumah dia. Aku pergi tempat kerja dia tadi. Sebab dia kata ambil kat tempat kerja dia. Pergi sana dah sampai. Naik dia kata kena pergi rumah dia. Sudah dapat pula Grab kereta yang terus je. Abang harap gawak ni. Tak apa, nanti cari kedai phone jap. Sebab dia tak ada phone holder. So sementara ni mem lah. Nak kena cari. Okay, bismillah, ke Mesilau terus. Daripada Kinabalu punya pekan ni, aku tak tahu pekan apa ni. Sebab tak boleh tengok map kan. Marah kau rumah kan. Tapi ya Allah, tadi Grab, aku rasa nak muntah. Aku tak tahu nama dia Yazid. Tapi bau macam bau arak campur badan tak mandi. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Kau cari rezeki, bersih-bersihkan sikit badan tu. Aduh. Okay, cuaca pun buat sini baru lepas hujan. Tanya beberapa orang pun dia kata belah petang mesti hujan. Alamak, janganlah. Sebab ni nak shoot terus ke hotel ni. Sampai hotel ni target maybe pukul 5 kot. So tengok suasana Sabah Sabah Maju Jaya. Sini kot nama dia. Nak je aku masuk dalam ni cari kedai phone. Boleh letak phone holder ke apa sini kan. So benda pertama mungkin aku nak isi minyak. Tapi selesa lah naik Nova ni. Selesa ke bening MX ke aku perasaan dia. Tapi seat dia memang sedap pula AX ni. Barang pula boleh kacau kan, barang Honda dengan Yamaha. Mencari kedai phone lah. I66 macam mana tu? I66 kalau I ya 800. Ni highway ke boleh?
Kita highway pun ya. Oh ni lintas. Oh, jalan dia pun not bad lah kan, agak busy juga dengan kenderaan. Tapi yang bagusnya lori duduk belakang. Tak adalah sampai kanan sekali. Oh ni dia baru aku puji apa. Ada juga lori duduk tengah-tengah. Jalan slow, duduk tengah. Nama jadi lembut dia. Ni aku nak potong macam mana ni. Banyak traffic light Alhamdulillah hijau semua. So ni aku akan terus je sampai ke bulatan Tuaran. Rasa ambil jam 3. Walaupun tak ada map ni, kita cuba menghafal jalan Tuaran. Jalan Tuaran ke kiri. Tadi dia suruh terus je kita menghafal jalan. Sesak juga jalan ni. Sebab dia nak U-turn ni aku rasa ni. Ya, sebab nak U-turn ni jalan kau kan hijau je semua. Dah nampak bukit-bukit. Tak tahu ni bukit apa. Lapar cong. Pagi tadi makan roti. Dalam flight makan roti juga. Lapar. Bila jalan construction macam ni kan, aku teringat masa zaman aku ni time belajar. Jalan Sungai Buloh ke Sabak Bernam. Lebih kurang macam ni. Construction penuh. Jalan tak siap berturap macam ni. Tapi daripada Sungai Buloh ke Sabak Bernam lah. Ni tak tahulah jalan diorang ni daripada tahun bila ni. Hospital Tuaran. Ni rambut dia bulatan Burungis Giranau. Isi minyak dan T5 sekejap lah. Kesian Omar kata sakit. Ni dia punya seat kan cutting lebih kurang macam MVX. Dulu pernah bawa mem aku naik MVX. Memang dia kata sakit punggung sebab saiz seat untuk pilihan sangat-sangat kecil. Mau okey tu Petronas. Isi minyak lu. Yo yang tak faedah nanti. Tak faedah. Nombor 3. Wah, dari sini dah nampak dah. Aku rasa Gunung Kinabalu tu. Sebab dah level-level lawan dah tu. Allah. Kacau lah pokok ni.
tu. Aku tak tahu kamera nampak tak. Sebab biasa kamera ni dia tak berapa jelas macam mata lah. Tapi memang tak nampak lah. Alright. Ni jambatan apa ni? Jambatan Tamparuli. Ada pot berhenti mau kau ambil gambar Dia lah macam ni pun ambil gambar Biasa lah jakun. Waduh. Kereta banyak tau. Banyak rombot lah. Wah, view lawa. Tinggi gila cok. Nampak Gunung Kinabalu ni bapak besar. Aduh. Ada view. Memang nampak besar. Bukan normalnya gunung macam kat Semenanjung. Tuh. Masya Allah. Subhanallah. Cuma matahari tak keluar hari ni. So puncak tu tak nampak lah. Tapi memang nampak besar gila gunung. Dia punya gunung dia style macam gunung kat Indon. Dia ada sebiji besar kan. Tepi landai je, bukit-bukit kecil. Kalau dekat Semenanjung dia sebab ada banjaran banjaran Titiwangsa. So kat situ dia terlampau banyak gunung. Dia bercampur. Jadi view dia tak nampak sebiji lah. Ni kalau cuaca cantik cerah ni kan, memang direct nampak view Kinabalu ni. Mudah-mudahan ada rezeki lagi 2 hari. Masya Allah. Besar ya Allah itu Tuhanku. Ini mesti ada kafe ni kan. Kalau buat atas kafe tu nampak view ni. Layan. Tapi layan pun kena hati-hati sebab bila selekoh ni tahu-tahu ada simpang. Kereta berhenti nak masuk kanan. Tadi dah terkena dah. Tengah layan-layan ada pula kereta ni nak masuk simpang kanan. Sedap ni kerja motor ni. Sedap. Ini basah tu jalan. Ada surau, cantik gak ni.
Awan makin menebal lawannya. Sebab sini betul-betul bau hujan. Basah lagi jalan. Ditutupi dengan awan. Malas lah aku rekod macam ni. Tapi memang nampak, ya Allah, besar betul lah gunung ni. Sejuk. Okay, kita baru sampai Pekanabalu. Kita nak take fire sekejap lah. Punggung dah keras. Bontot dah keras. Kita take fire sekejap. Lepas jam lah. Lepas jam. Nak lepas sini depan lagi? Depan lagi lah. Sekejap. Kita take fire sekejap sini. Aku tak tahu macam mana ni. Dia punya jalan dia ni. Ni one way ke, two way ke? Wah. Dallas Waterfall. Good. Mana nak lepak ni? Sini boleh kot lepak? Cari something makanan? Tu kita tadi nampak ada amplang. Okey. Kat mana? Dekat sana tadi. Ni ada couple ekor. Ni motor yang kita guna untuk 4 hari ni. 3 hari je. Hari Ahad pulang lah. Rumah aku mencari something untuk lepak dekat tu. Aduh, tak ada rezeki. Kita orang take 5 dekat area Pekanabalu ni. Mana? Matahari. Kan anjing tau. Mana? Sana tu lawa lagi. Nak hujan balik. Gelap tu nampak. So kita gerak ke hotel lah. Dah bagi darah berjalan dekat buntut. Okay, kita sambung lagi 30 minit je nak sampai ke hotel kita, iaitu Bayu Senja Lodge. Kita orang tidur kat situ selama 2 malam lah. Sebab esok programnya nak hiking. Kira pusing-pusing dekat area Mesilau saja. Geng baik ke Sabah. Oi, sejuk oi. Kat sini sejuk. Kinabalu Park. Sini sejuk. Ni macam suhu dia 19, 21. Ya pun. Memang sejuk. Lain macam sejuk. Kabus. Campur angin. Campur angin apa naik angin. Gigil aku. Macam kat Genting lah. Cameron mana sejuk macam ni. Genting tengah malam. Bukan tengah malam, pagi-pagi pukul 1-2 kat puncak. Kat puncak je lah. Ni dari tadi ni dia punya sejuk lah. Oh ni Kinabalu Park. Taman Kinabalu. Dah start turun dah. Tapi tak banyak lah kedai-kedai. Surau pun tak jumpa lah.
Tak jumpa ataupun aku mata tak berapa alert sebab dah sejuk kan. Tu ambil gambar. Sampai dah kita Kundasang Dairy Farm. Yang tu awak nak buat story boleh ni. Memang lawa. Ni yang cantik yang dekat tengah ni. Tapi tak ada tulisan Kundasang. Ada? Ha, jap. Jap. Ni masuk sini kan? Yel. Sejuk-sejuk dia kata. Ni Bayu Senja. Dongorit. Ada pasta. Ya, dia ada kafe dia. Okey. Dah cakap dah ada kafe dia, ada kopi dia semua dekat atas. Dia cakap kalau tak keluar pun makan kat situ pun boleh je. Okey. Ya. Tu Bayu. Itu namanya kau macam Jawa tu. Dongorit baby. Dah sampai. Pasti sih kot. Dia bawa nak pergi dia. Park at your own risk. Itu bawah lagi. Apa kita tanya lu? Masa di sini. Tu bawah ada lagi. Bye-bye overseas. Tu reception. Awak yang ni kan bayar kan? Okey, kita nak solat dulu. Allahu Akbar. Memang sejuk. Assalamualaikum. Tak dapat Queen. Dia ada kafe Menu dia pun banyak. Banyak menu dia. Order malam. Order malam lah. Okay, aku baru bershopping. Bundle lah. Pukul berapa sekarang 8.30? 8.30. Dari sini pukul 8.9 dah start tutup. Banyak kedai yang nak tutup lah. So nampaklah aku selai, bini aku selai with mereka. Kita ronda-ronda merayap. Gelap ah. Golap oi, nampak apa aku tak tahu. Nampak kurang. Ni banyak kedai-kedai. Semua dah tutup. Kalau siang tadi memang hujan mudah-mudahan esok cuaca cerah lah. Sebab hari ni daripada pagi hujan. Daripada 2 roundabout tu
Lombok yang signboard Kundasang, banyak kedai makan di sini. Kalau kau orang check in menghala jalan ni, view dia menghala ke kiri, kau akan nampak ni kan, nampak Gunung Himalaya, apa, Kundasang. Oh, dah habis lah. So, kita tukar balik. Mana ni? Ni ada jual plang-plang ni, sayur. Bru lah, bru. Ni, bru. Buka lagi.